Saya akan mempersembahkan insight, instructional coaching for sustainable improvement, growth and high quality teaching oleh Scope, Smart Coaching for Pedagogical Excellence. Insight, instructional coaching for sustainable improvement, growth and high quality teaching mempunyai 4 tujuan yang utama. Iaitu pertama, membantu guru selaku coachee mengenal pasti isu sebenar dalam pengajaran dan pembelajaran melalui proses reflektif dan bimbingan yang terancang. Kedua, scaffold, menyediakan satu kerangka bimbingan instruksional yang sistematik, mesra pengguna dan mudah dilaksanakan hanya dalam satu helaian kerja atau one page coaching plan. Ketiga, Insight mengintegrasikan model instructional coaching Gymnite 2018 secara lengkap dalam platform digital dengan menyediakan dashboard pemantauan secara masa. Seterusnya, menghasilkan laporan coaching secara automatik. Dan yang keempat, menyumbang kepada peningkatan pencapaian murid melalui amalan pengajaran yang ditambah baik secara berfasa serta menyokong pembangunan ekosistem pendidikan yang lebih profesional, adaptif dan lestari, selaras dengan matlamat pendidikan berkualiti yang menyeluruh. Refleksi coachee tentang insight, Aiman murid tahun 4 dulunya tidak pernah menjawab dalam kelas. Selepas guru melaksanakan strategi team pair share, Aiman kini aktif bertanya dan menunjukkan minat dalam subjek sains. Beliau mendapat anugerah peningkatan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun. Yang keduanya ialah kisah kejayaan murid. Sebelum coaching, saya rasa murid saya tak faham sebab mereka malas. Tapi bila saya gunakan pendekatan think aloud yang dipelajari dalam fasa learn, saya dapati mereka sebenarnya tidak tahu cara fikir matematik dengan betul. Coaching telah membuka mata saya. Insight, instructional coaching for sustainable improvement, growth and high quality teaching. Ia bermula dengan scaffold dan bergerak kepada insight. Scaffold ini adalah inovasi saya sebelum ini dan sekarang ini saya akan memperkenalkan dan akan menggunakan insight. Scaffold ialah one page coaching plan di mana dia mengandungi 3 bahagian iaitu kenal pasti, belajar dan meningkatkan. Dalam bahagian kenal pasti ada 3 bahagian lagi iaitu realiti semasa, penetapan matlamat dan menentukan strategi. Dalam realiti semasa, kita akan menggunakan The Big Four yang mengandungi kandungan, penyampaian, pentaksiran dan tingkah laku. Coachee, kita akan menentukan coachee akan berada di bahagian mana. Sama ada di bahagian kandungan, bahagian penyampaian, pentaksiran atau tingkah laku yang menjadi masalah bagi dirinya. Yang kedua ialah penetapan matlamat. Penetapan matlamat biasanya kita akan menggunakan peers, iaitu powerful, easy, emotionally compelling, reachable dan student focus. Yang ketiga ialah menentukan strategi. Di sini, coachee akan mencadangkan strategi-strategi yang dia baru kenal pasti sesuai dengan kemampuan yang dia ada dan kepakaran yang dia miliki. Bahagian yang kedua pula ialah belajar. Belajar ini melibatkan 2 perkara iaitu senarai semak dan juga pemodelan. Coachee akan diberi peranan untuk membina senarai semak bersama-sama dengan coach. Senarai semak ini akan digunakan untuk menilai pengajaran mereka sendiri yang divideokan. Dan selepas itu ada pemodelan. Pemodelan ini kita boleh pilih mana-manalah guru pakar di sekolah dia ataupun menggunakan video-video yang terdapat di YouTube, atau coach boleh sendiri mengajar atau coach boleh mengajar bersama-sama dengan coachee sebagai pemodelan untuk dia laksanakan dalam kelas. Dan seterusnya ialah meningkatkan, bahagian meningkatkan. Bahagian meningkatkan ini melibatkan 3 bahagian, 3 komponen iaitu halat tuju, kemajuan dan peningkatan. Dalam hala tuju ni kita kena revise balik apa hala tuju dia. Dan dalam kemajuan kita tengok kemajuan bagaimana
Dan akhir sekali ialah peningkatan, menyemak, mengekalkan strategi atau mencari strategi-strategi lain yang lebih baik. Dan daripada One Page Coaching ini, kita transform kepada platform digital di mana penyelidik telah menyediakan link Google Form untuk coach. Bila coach dah ada dapatan daripada One Page Coaching Plan ini, dia akan masukkan dalam Google Form dan akhirnya akan keluar satu template laporan lengkap tentang coaching yang dia buat dengan coachee. Insight Instructional Coaching for Sustainable Improvement, Growth and High Quality Teaching ini dapat dilihat daripada video PDPC sebelum dan selepas bimbingan dan juga perkongsian PLC yang kami buat. Insight Instructional Coaching for Sustainable Improvement, Growth and High Quality Teaching juga mendapat beberapa pengiktirafan daripada sekolah di mana tempat kami laksanakan. Terima kasih dari Insight oleh Scope Smart Coaching for Pedagogical Excellence daripada Dr. Hajah Haslina binti Haji Hanafi, pembimbing instruksional bertauliah dan pembimbing bertauliah, dan juga TS Syariful Hafizi bin MD Hanafiah, pakar IT IPG Kampus Sultan Mizan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.